Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Ikram akan membawa anda merungkai satu persoalan bagaimana bahan digital memainkan peranan penting dalam memperkasakan pendidikan negara. Seiring dengan kemajuan teknologi dan keperluan pembelajaran abad ke-21. Dalam era digital ini, penggunaan bahan pembelajaran berasaskan teknologi semakin meluas di sekolah-sekolah dan juga institusi pendidikan tinggi. Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) bersama-sama pelbagai pihak giat memperkenalkan platform digital seperti D5 untuk memastikan pelajar mendapat pendidikan berkualiti di mana sahaja mereka berada. Menurut pakar pendidikan, bahan digital seperti e-buku, video interaktif dan aplikasi pembelajaran bukan sahaja meningkatkan pemahaman pelajar tetapi juga menjadikan proses pembelajaran lebih menarik dan efektif. Bagi mendapat pandangan lanjut, kita bersama Cikgu Azfar, seorang guru di Sekolah Agama Menengah Tinggi Kuala Kubu Baharu. Baiklah, pada pendapat Cikgu, apakah kelebihan pelaksanaan bahan digital dalam sesi mengajar di dalam kelas? Okey, pada pendapat cikgu, penggunaan bahan digital ni lebih flexibility. Okey, fleksibel, lepas tu efektif sebab pelajar ni bila dalam kelas dia bosan, dia mengantuk bila kita cakap saja. Okey, jadi interaktif perlu ada dalam kelas digital seperti projektor, tablet, banyak memberi kelebihan dalam sesi pengajaran tersebut. Okey. Jadi keseluruhannya ia amat bagus dalam membantu pelajar supaya tidak tertidur dalam kelas lah. Itu kes pada zaman sekarang memang pelajar suka tidur dalam kelas. Lagi-lagi waktu tengah hari memang tidur. Jadi itu saja kelebihannya. Kesimpulannya, jelaslah bahawa bahan digital memainkan peranan penting dalam memperkasakan pendidikan negara. Akan tetapi, ia perlu disertai dengan sokongan kerajaan, guru, ibu bapa dan pelajar sendiri. Dengan penggunaan teknologi secara bijak, kita dapat melahirkan generasi yang berpengetahuan luas dan berdaya saing. Maka dengan itulah bahan digital dapat memperkasakan pendidikan negara. Sekian laporan daripada saya, Muhammad Ikram. Terima kasih. Sebelum menutup tirai laporan, dengarlah ragap pantun dari hati. Anak kecil bersama bonda, semua luka hilang sakitnya. Bahan interaktif merasang minda, kantuk dan bosan hilang semuanya. Sekian laporan dari saya, Muhammad Ikram. Terima kasih.